Perdana Menteri memberi bayangan Belanjawan 2027 bakal mengetengahkan langkah penjimatan. Langkah itu perlu diambil susulan impak ketegangan geopolitik di rantau Teluk yang memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi diarahkan untuk melakukan pengurangan belanjawan serta mencari bidang yang boleh dijimatkan. Bagaimanapun, ketika berucap di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 hari ini, beliau memberi jaminan bahawa agenda kebajikan pendidikan seperti kemudahan asas sekolah dan universiti tetap akan diteruskan tanpa gangguan. Sehubungan itu, Perdana Menteri mengingatkan semua kepimpinan kementerian agar tidak hanya mementingkan bidang masing-masing dan menggesa semua pihak supaya lebih waras serta bijak dalam memahami isu ekonomi mikro secara menyeluruh.